isteri dia sendiri minta nyawa dibalas dengan nyawa. So Ustaz, dia sebut masa dekat luar mahkamah kan. Boleh tak Ustaz jelaskan secara terperinci apakah maksud sebenar konsep ini dalam kerangka syariah? Kita sering menyebut tentang nyawa dibalas nyawa. Kalau kita tengok dalam filem-filem barat, dia selalu sebut apa? Eye for an eye kan. Sebenarnya dalam Quran disebut wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs. Maknanya dalam kitab sebelum Al-Quran, nyawa balas nyawa. Lepas tu wal aina bil ain, mata. Mata dibalas dengan mata. Wal anfa bil anf, hidung. Mencederakan hidung dibalas dengan mencederakan hidung. Wal uzun bil uzun, telinga dibalas dengan telinga. Kamu potong telinga orang, kena potong. Okey. Wasinna bisin, hatta gigi. Ya, gigi dibalas dengan gigi. Wal juruha qisas, tiap-tiap luka ada hukum balas. Okay, kalau kita nak bincang ni panjanglah. Ada satu buku yang untuk pembaca bahasa Melayu boleh cari di kedai-kedai buku kalau ada jual lagi lah. Qanun Jinayah Syariah, yang dikarang oleh bekas Mufti Sabah Haji Said Haji Ibrahim. Buku ni bagus untuk pembaca bahasa Melayu lah. Malaysia ni elok cari, dia ada edisi Jawi dan Rumi. Okey.